Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Ni rambut baru potong semalam tadi. Okey, sekarang hari ini hari Sabtu 1 Ogos 2026 Masehi bersama dengan 17 Safar 1448 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.50 seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Kemarin selepas pada buat video daily report, dan saya janji saya terus pergi. Lepas pada tu dah saya terus pergi ke Nur lah. Pada pukul berapa tu? Lepas pada buat video daily report tu saya terus pergi lalu ke JT. Saya pergi JT. Depan hospital Besut tu. Hospital JT hospital Besut tak hospital sama lah. Pada pukul berapa tu? Dah 6 berapa dah? 6.50 6.10 dah. 6.10 6.16 dah. 10 dah. 10 dah. Sampai sana dah pukul 7 berapa? 7.10 sampai sana. 1 jam. Berhenti sikit sejam. Tapi sampai 1 jam dah. Mana masa tempoh ambil masa 1 jam. Terus pergi. Sampai ke mana ke 7-Eleven tu terus bayar. Terus bayar. Sampai masuk tu terus bayar. Transaksi dah naik 13 tu terus bayar. Masa saya bayar tu saya terus pergi ke mana? Terus balik lah. Singgah Lubuk Kawah, masjid sebab Lubuk Kawah. Semaya maghrib di masjid Lubuk Kawah. Lepas tu 100 meter, ada 200 meter lah. Cara antara saya pergi dengan masjid Lubuk Kawah tu. Maya maghrib di masjid Lubuk Kawah. Lepas tu singgah beli payung di masjid di Petron Lubuk Kawah pasal hujan kan. Lepas tu terus tolak balik lah. Tolak balik tu sampai pukul 8.39 9 malam. Sampai di masjid Pasiakar. Isyak 8.41. Terus mari isyak di sana masjid Pasiakar. Lepas tu sudah mari isyak tu ada tahlil sikit. Lepas tu saya pun makan lah. Sibuk nak tercicuk. Lepas tu makan mana ada dia beri makan lah. Dia beri nasi bungkus siap lah. Masa saya tahlil tu dia bagi nasi bungkus seorang. Setiap seorang satu. Lepas tu saya pun terus balik pada pukul 9 berapa? 9 ke 9 minit lah. Terus balik singgah ke Kedah Fikri sekejap. Mana sih Kedah Fikri? Makan di Kedah Fikri pukul 10.30 baru dia buka kedai. Dia buka kedai 10.30 malam. Lepas tu saya pun barulah seperti biasalah main internet sampai pagi. Sampai pukul 1.20 pagi baru saya balik. Tidur pula malam tadi dah pukul 3.30 pagi bangun terus pada 6.50 nanti pada pagi bangun terus mandi sembahyang subuh, makan sarapan. Lepas tu 7.46 tolak pergi ke Kedah Fikri. Lepas tu pergi ngakak baju sekejap, ada nak beli baju tu. Adik saya jual baju ngakak baju dia demo tu, pelanggan nak beli tu. Lepas tu sesar tu. Lepas tu sesar sekejap baju tu. Mari sini pula lapis suku terus pergi tempat kerja. Kerja hari ni dia payah juga lah. Nak buat pagi agak rumit juga lah. Dah sehari juga. Sekali dengan isi konkret dalam dia tu komplit siap. Nak buat dia siap. Alhamdulillah siap komplit set. Pada pukul 3.40 itu siap. 3.40 saya balik ke rumah. Terus mandi semaya Zuhur pada pukul 10 semaya Zuhur. Lepas tu semaya asar dah pukul 6.30 tadi semaya asar. Terlelap tidur. Tak boleh bila main Facebook apa. Kalau tertidur. Bangun pula dah pukul 6.30 baru semaya asar. Lepas tu 6.50 ni terus buat baru dah. Terus buat video dari report. Okey, saya rasa sekali saja untuk sesi video dari report. Kali pertama saya kali pertama saya pakai
bayar fizikal di 7E tu. Boleh kena runcit dia Shopee tu khidmat, saya pakai khidmat tu. Lepas tu kebiasaan COD lah. Sebab ni kali pertama saya nak barang ni lagu ni. Sebab tak ada buat COD ni. Terpaksa saya guna tu lah. Okey, saya rasa sekadar saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.